Okay, Assalamualaikum korang semua. Selamat tahun baru 2019. Okay, ini adalah konvoi pertama ride motor bersama Ducati Owner Club Malaysia di OCM. Aku dapat mesej diorang nak pergi konvoi ni pada malam tahun baru. Mulanya diorang nak pergi ke Melaka. Aku memang tak larat lah kan. Tapi pada besok paginya, iaitu waktu subuh, aku bangun, aku tengok, weh, ada dekat 15 orang weh nak pergi ride. Bukan pergi Melaka, diorang tukar nak pergi PD. So aku rasa macam okey juga kan, PD bolehlah join je lah. Tapi bila aku tanya kat kawan-kawan dalam grup tu, rider-rider ni banyak daripada Panigale aku rasa. So aku rasa memang tertinggal lah aku kan. Ada juga member Monster kata campur-campur. So ada juga daripada geng Bad Girls Throttle dan juga geng inilah Panigale Kingdom. Bila aku sampai dekat Sungai Besi ni, kau tengok berdezup semua pergi. Ini baru kilometer yang pertama. Aku dah agak dah. Diorang memang akan macam pelesik siap pergi, tinggalkan aku confirm. Okay, ini Uncle BMW. Dia rajin buat video, ambil gambar. Bagus lah. Dia kasih peluang saja itu. Lepas tu kau tengok, ambil. Aku dah 160 km sejam. Dia 200 tu confirm lah. Laju baik. Geng-geng konvoi selalu memang akan kata apa, ride santai. Tapi tengok liga jugalah, tengok juga sisi motor korang. Kalau dah join dengan geng-geng SBK macam ni, takkanlah diorang nak santai 15 pula. Ni belakang aku ni 1199. Nama dia Brown. So sepanjang perjalanan nak pergi PD ni, memang dia temankan aku lah. Ikutkan dia memang boleh pergi lagi laju lah kan. Tapi memandangkan waktu nak bertolak ni, aku seorang je pakai Monster. Aku pun dah habis pepah dah ni Tapi okey lah, dia temankan jugalah. Macam-macam benda berlaku weh. Nanti kau tengok video ni sampai habis. Okey, untuk video ni akan ada beberapa part. Yang ini part yang pertama, iaitu perjalanan daripada Sungai Besi nak menuju ke RNR Seremban. Aku tak pernah lagi tarik motor aku sampai 180. Sebab buat masa ni aku tahu keupayaan motor aku bila pergi lebih daripada 17, dah mula macam tayar depan tu dah terangkat sikit lah, aku rasa lah kan. Jadi kalau aku terlanggar lubang atau terlanggar jalan tak rata, memang goyang gak lah handle. So sebab tu aku tengok kemampuan aku lah. Tapi yang ini pertama kali aku tarik sampai 183 tak silap aku. Tapi aku tak terasa terlalu laju waktu aku bawa ni, sebab bila nak mengejar geng-geng Pani weh, aku enjoy ride ni walaupun kena tinggal. Sebab bagi aku ini adalah alasan untuk bagi aku tarik Monster aku ni pergi lagi laju lagi lah. Kalau geng-geng Demers lain, memang diorang 18 ni makanan diorang ke. 15 tu kadang-kadang je. Aku 15, 14 lah paling kerap aku bawa, sebab nak maintain long distance kan. Kau tengok Brown follow aku dari belakang, relax. Distance ni pun jauh. Salah satu sebab lagi kenapa aku tak berani nak tarik terlalu laju, sebab ni kau tengok, kadang-kadang tiba-tiba je ada kenderaan-kenderaan lain yang tiba-tiba masuk ke lorong kanan, dan ada yang juga tiba-tiba bertukar daripada lorong kanan ke kiri. Yelah, jalan raya ni untuk semua kan. Jadi nak ikutkan pun, aku tahu memang aku tengah buat kesalahan dah ni. Tapi sebab aku buat pertimbangan, depan aku tak ada kenderaan,
jalan clear, aku bawa laju. Kalau tak, macam depan ni, aku kena perlahan. Sebab apa? Aku tak pasti depan kereta ni ada kereta lain tak? Kau nampak tak? Tak kasih signal, tukar ke kiri. Kalau kau bayangkan kalau aku laju aku bawa depan ni, aku nak mencilok-cilok-cilok, bahaya kan? Jadi kat sini memang setiap kali aku rapatkan kenderaan, aku akan cuba perlahankan kenderaan aku untuk tengok keadaan apa yang akan terjadi. Okay, sorry aku membebel lama juga ni kan. Aku rasa korang layan lah dulu tengok video ni. Kita pasang sikit muzik. Constant speed aku sebab tengok keadaan jalan raya yang lengang. Sebab kan ni tahun baru, jadi aku tak pasti plus highway ni banyak kenderaan ataupun tidak. Tengok dalam keadaan macam ni, tiba-tiba ada banyak sangat kenderaan. Aku tak berani nak mencilok sebab sebulan yang lepas aku baru lepas kemalangan jalan raya disebabkan kenderaan bertukar lorong secara tiba-tiba mengejut. Aku tak laju waktu tu babe, tengah dalam gerak perlahan sahaja, lebih kurang 20 km sejam kot, ke 10 km sejam. Sebab waktu tu memang kenderaan tengah bergerak perlahan, tiba-tiba kereta ni tukar lorong, nak cantas jalan orang lain. Aku pula depi sadainya. Baik aku bawa 2 GoPro, so dapatlah layan tengok Pani daripada belakang kan. Brown ni sempoi je, dia bawa, dia tenang lah. Lagi satu dia nak follow belakang aku sebab aku ada mud guard. Jadi batu-batu yang aku langgar apa semua tak adalah terus tercampak ke motor dia, ke muka dia kan. Sebab kebanyakan SPK yang lain batu semua terbang-terbang weh, kena sakit weh. Kalau kau tengah bawa laju, batu kecil macam mana sekalipun kalau terkena seluar ke tangan ke leher, weh sakit. Dan sebab tu jugalah bila tengah ride motor ni, jarang lah kita follow cucuk betul-betul belakang orang sebab kita tak tahu ada benda-benda yang terbang kan. Kalau macam Brown ni, distance dia dengan aku boleh tahan jauh juga untuk mengelakkan apa-apa yang tak nak diingini terjadilah. Cuaca masa tahun baru ni cukup cantik. Waktu ni dah dalam sekitar jam 9 suku kalau tak silap. Jadi memang tak panas, cuaca redup, best. Memang best timing lah untuk riding. Kalau nak main corner, cuaca kena panas sikit lah untuk bagi tayar kita temperature nice. Okey, berbalik kepada destinasi yang kita orang nak pergi hari ni, iaitu pada 1 Januari 2019. Daripada Melaka, plan asal bertukar pergi ke PD, iaitu ke Kampung Kau Cafe. Jarang lah orang nak share location awal-awal kan, just bagi tahu nama tempat je, lepas tu pandai-pandai lah kau tengok sendiri kan. Sebab selalunya kalau konvoi ni, orang akan ride jarak tak terlalu jauh kena tinggal.
kalau motor yang sama CC lah, sama liga lah, SBK dengan SBK, naked dengan naked. Tapi masalahnya aku ni mangsa keadaan juga. Aku ingatkan campur-campur, adalah juga motor MT-09 apa semua. Sekali aku seorang je yang naik Monster. Tapi waktu balik ada lagi sebiji lagi Monster. Jadi total ada 2 Monster, ada 1 MT-07 tak silap aku, S1000 sebiji, Uncle BMW tadi. Korang boleh follow ni Facebook page. Rabbit ada 1, Fireblade tak ingat sangat. Dan selebihnya semua Panigale, daripada geng-geng Panigale Kingdom. Ada sebiji V4 dan juga V4S. Pertama kali aku tengok V4 dengan V4S beraksi dekat atas jalan raya, yang mana waktu nak bergerak tadi aku nampak dah berjalan atas highway ni memang tak nampak lah bye. Tapi tak apa, masa balik nanti akan ada video. Aku follow rapat dia, aku cucuk babe, tak adalah. Memang waktu balik tu perlahan sedikit sebelum masuk kelas. Asalnya video ni 16 minit tau, tapi aku dah potong beberapa part yang tak bersesuaian dan video ni jadi pendek sikit lah. Tapi inilah keadaan jalan raya waktu pagi tahun baru. Kau tengok ni, berada double R ni, dia follow aku, boleh tahan jauh juga, maintain je dia follow aku dari belakang. Aku pun tak perasan sebenarnya dia follow aku, sebab waktu ni aku tengah fokus pada kenderaan kat hadapan aku. Itu kau tengok. Sikit lagi nak sampai ke RNR Seremban. Rupanya dekat RNR Seremban ni ada banyak lagi motor yang sedang menunggu geng-geng daripada Sungai Besi. Aku terlupa pula ada 2 RV point. Satu dekat Sungai Besi tadi, satu lagi dekat RNR Seremban. Untuk RNR Seremban ni siapa-siapa yang belah-belah Sepang ke apa nak terus gerak pergi ke RNR Seremban. Jadi tak payahlah diorang nak patah balik ke Sungai Besi kan. Sampai sudah ke RNR Seremban. Tak ada sebiji pun motor yang aku nampak kat depan aku, geng-geng Panigale ni. Semua dah sampai lagi awal lah, dah rokok sebatang dah kot. Silap dah 3 batang. Diorang laju bye. Kalau aku 16 minit, aku rasa diorang 10 minit sampai dah. Tapi bagi aku satu pengalaman yang menarik lah sebenarnya, dapat ride dengan geng-geng SPK ni. Sebab dia membuatkan aku pun nak ride laju. Okay, ini the Brown. Thank you very much Brown, temankan aku
Okay, kita jumpa dekat video part 2.